Sama ada anda berada di Shah Alam, Kelang, Ampere, bukan. Ini adalah Ceras. Tapi nasi berlauk Kelantan yang dibawa original daripada Kelantan datang KL. Betul, ini yang dekat Kelantan tu dijual dibungkus. Subuh malam dia sampai dekat KL. Ada bermacam-macam brand. Dia ada KMB, MBK, nasi air macam-macam. Nampak? Original. Dia datang dengan van. Jadi gerai ni berdepan dengan Sekolah Menengah Sains Selangor dekat Ceras, dekat dengan area HUKM. Korang carilah kat situ. Jom. Dia tak meriah sangat macam yang dekat Ampere sana, tapi cukup kalau anda nak bungkus, nak bawa balik, nak makan dengan family ke, nak beli stuff. Dan tambahan dia ada, ni nasi pada tepung pelita. Pagi-pagi kita makan tepung pelita. Hari ni kita nak bungkus. Dia ada nasi berlauk, daging tutuk, nasi kerabu, nasi daging goreng, nasi dagang, nasi ayam gulai, ayam goreng, ayam pedas, ikan tongkol, komplit. Jadi jimat masa, tak payah pergi Kelantan. Kita boleh makan kat sini. Baik, kita nak bungkus ni. Nasi gula sah, ayam goreng sah, nasi berlauk, daging, nasi daging goreng sah. 3. Yang ni boleh bungkus 3. Yang ni nama dia nasi tumpeng. Kalau siapa yang bukan orang Kelantan mungkin dia tak tahulah. Sate. Pagi-pagi pun orang makan sate. Dan juga ada nasi impit dan juga ada laksam. Siapa rindu nak makan, boleh kita nak 3 ni. Siapa yang sebelum subuh dia lapar, gerai ni dia dah 5:30 pagi dia dah buka. Sampai lebih kurang pukul 11, pukul 12. Sampai habis lah, senang cakap kan. Kalau datang pagi-pagi memang fresh lagi daripada Kelantan.